Saya bisa cerita dah kan, yang saya sarapan dengan orang baru balik jogging. Balik jogging, dia tu pencen custom. Duk jogging tiap-tiap pagi. Minum dengan saya di kedai dalam kampung tu. Minum. Dia ambil kuih cucuk tu, dia ambil 2 biji lah. Dia ambil 2 biji karipap satu. Lepas tu dia ambil lepat pisang tu satu. Makan yang tu ya. Ayak suam. Saya kata ni abang main mana? Dia kata main daripada rumah. Tu dia Sehari-sehari berapa kilo abang? Tengok Ustaz, kalau rajin boleh pergi 6-7 kilo. Kalau tak rajin 2-3 kilo balik dah. Tiap-tiap hari bang? Tiap-tiap hari. 2 biji lah. 2 cukup Ustaz. Ni pun kalori saya ni macam ni. Saya bakar dah banyak ni. Saya makan lagi, saya nak balik, saya kena bakar balik. Orang jaga kesihatan dah. Umur 60 lebih steady belum. Perut pun sama kan. Bukan jampat long, takung ayak. Ya. Mau ayak turun daripada perkala tu, takung atas perut tu. Ni ayak ruih bila gitu ya. Jaga kesihatan pak. Balik rumah apa duk cuci kat luar rumah. Jenis orang cermat. Cermat laki bini cermat. Rumah dia tu pula bukan guna pagar lagu kita ni, pakai pokok teh. Sama yang pokok teh, jenis orang cermat. Pi rumah dia nak cari daun-daun kering pun payah lah. Lagi dia bukan cakap, dia jenis ambil duk cucuk putih. Bini dia pun cermat. Saya pergi makan nasi rumah dia. Pungkuk belanga tu Pak Long, boleh suluh buat cermin muka. Punya cermat. Pak Long try balik tengok pungkuk belanga rumah Pak Long. Sebab pungkuk ni geruh Pak Long. Orang cermat. Bagus cermat. Lepas jumpa saya di kedai makan tu, dia balik dia duk buat kerja apa, tengah hari lepas telefon meninggal. Agak-agak Pak Long nak percaya kalau duduk tempat saya. Saya kata, tak sat aku duduk sarapan dengan dia. Lepas kata betul lepas sarapan dengan Ustaz dia meninggal. Saya pun balik daripada kuliah Zuhur, singgah pergi rumah dia, jumpa dengan bini dia. Saya kata tadi pagi dia duduk sarapan dengan saya kok. Betul Ustaz. Dia balik abang. Jatuh beli ayak. Balik buat kerja keluar rumah apa, dia pakai selipar. Masuk beli ayak apa, tergelincak lagu mana jatuh. Kepala ni kena rubin tai. Ketak. Bini ajak mucak, meninggal beli ayak. Pak Long, dia bukan nanti nak tengok tanda-tanda Pak Long nak duk pegang cuping telinga, tak jatuh lagi Ustaz. Pak Long mau cuping telinga jatuh ni tanda mati. Geng Sabah Sarawak ni cerah dah Pak Long. Kalau tu tanda dia, geng Sabah Sarawak ni cerah belaka dah. Sihat yang lepa Pak Long. Hak tu saya tak mau kata tak betul, tapi saya tak tahu lah lepa ambil mana. Cuma nak abang Pak Long buat persiapan lah. Fikirlah kita nak hidup di sana lagu mana.